Krisis kemanusiaan di Gaza semakin meruncing apabila harga barangan keperluan asas termasuk susu bayi melonjak sehingga 100 kali ganda, menyukarkan penduduk meneruskan kehidupan tanpa bantuan luar. Ahli Lembaga Pemegang Amanah MyCare Dr. Fauzia Muhammad Hassan berkata, situasi itu mendorong pihaknya melaksanakan kempen bantuan musim sejuk serta projek pek bantuan bayi bagi memastikan keperluan asas kanak-kanak dapat dipenuhi segera. Menurutnya, MyCare menyasarkan penyediaan 500 pek bantuan bayi sebulan yang mengandungi susu formula dan lampin pakai buang dengan kos keseluruhan dianggarkan berjumlah RM375,000 untuk disalurkan secepat mungkin ke Gaza. Projek ini kita dah lancarkan di Seremban pada bulan November baru ni, dan Alhamdulillah dalam majlis itu kita dapat 90,000, dan pada masa itu ada sahabat saya pergi ke Turki dan telah memberikan duitnya, dan mereka pun ada agensi mereka yang berada di Gaza untuk membeli barang-barang dan memberikan ini. Jadi kita macam tadi you tengok dalam montaj tu, kita bekerjasama dengan Al-Khair Foundation, satu foundation di United Kingdom yang sangat besar yang punya ejen-ejen di ke situ. Jadi yang untuk memasukkan barang dan membeli barang-barang kat sana. Jadi ada cara untuk masuk, insya-Allah. Itu kita nampak dalam tempat-tempat tu ada je barang makan mahal. Yang bisnesnya dia bagi masuk tapi dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi orang population tak ada duit, tak ada kerja, tak dapat nak beli. Jadi NGO macam kita ni lah membelinya dengan harga yang mahal dan beri balik kepada ibu-ibu dan anak-anak di sana. Beliau berkata demikian selepas pelancaran dana projek Baby Bags di Shah Alam hari ini. Terdahulu, majlis pelancaran dana projek Baby Bags disempurnakan oleh Ahli Parlimen Shah Alam Azli Yusof. Menurut Azli, projek berkenaan bukan sekadar usaha mengumpul dana, sebaliknya manifestasi kasih sayang dan solidariti rakyat terhadap ibu serta bayi di Gaza. Setiap baby bag yang disumbangkan membawa makna bahawa seorang ibu tidak bersendirian. Seorang bayi tidak dilupakan dan harapan masih wujud walaupun dalam tepungan yang sangat-sangat menekan.